Assalamualaikum dan hai semua kepada anda calon-calon guru yang tengah berdebar nak hadapi ujian MEDSI. Anda dah sampai ke tempat yang betul. Dalam perkongsian kali ini, kita akan kupas tuntas. Kita akan bedah siasat semua benda yang anda perlu tahu supaya anda boleh hadap ujian ini dengan lebih yakin dan tenang. Jom. Okey, ini dia roadmap kita. Mula-mula kita fahamkan dulu apa benda ujian Maths ni. Lepas tu kita sentuh sikit bab teknikal yang sangat penting. Seterusnya kita bongkar struktur ujian tu sendiri dan yang paling best, saya akan kongsikan 3 strategi emas untuk lulus. Akhir sekali, kita buat rumusan pantas. Dah sedia? Okey, jom kita mula dengan bahagian 1. Sebelum kita borak pasal tips dan strategi, kita kena faham dulu, apa sebenarnya ujian Maths ini? Kenapa ia wujud? Apa tujuan dia? Soalan inilah sebenarnya intipati kepada keseluruhan ujian MDSI. Ujian ni bukan nak uji pengetahuan anda dalam subjek-subjek macam sejarah atau sains, tak. Tapi ia nak tengok, nak selidik. Adakah dalam diri anda tu ada jiwa, ada sahsiah, ada watak seorang pendidik sejati? MAC di sini, nama panjang dia Malaysian Educators Selection Inventory. Pendek kata, ia ni penapis wajib untuk pastikan calon yang terpilih untuk jadi guru adalah orang yang betul-betul sesuai, minat mendalam dan berkualiti. Anggap je, ini macam pintu gerbang pertama untuk anda buktikan. Yes, saya serius nak jadi cikgu. Okey, kita masuk pula bahagian kedua. Bahagian ni nampak remeh, tapi percayalah, ramai yang tersungkur kat sini. Ujian ni online, jadi persediaan teknikal yang mantap tu dah kira separuh daripada kemenangan anda. Jangan biarkan isu internet buat anda hilang peluang keemasan ni. Jom kita tengok checklist ni. Pertama, internet kena stabil. Ini paling kritikal. Cari port paling power dalam rumah anda. Kedua, kalau boleh, tolonglah guna laptop atau desktop. Paparan dia lebih besar, lebih selesa. Kalau dah terdesak sangat, telefon bimbit tu pilihan terakhir je. Ketiga, yang ni paling penting. Tolong set reminder kat telefon. Ujian ni tak ada ulangan. Kalau terlepas, menangis air mata darah pun tak guna. Dan akhir sekali, sebelum mula, siap-siap save nombor bantuan teknikal. Kalau sistem hang ke apa, jangan panik, terus call. Okey, sekarang jom kita bedah siasat pula apa yang ada dalam ujian Maths ni. Bila kita dah kenal dan faham format dia, rasa gemuruh tu insya-Allah akan kurang sikit. Kita akan rasa lebih bersedia. Okey, anda akan berdepan dengan 96 soalan. Dulu lagi banyak, sekarang dah dikurangkan. Tapi jangan pandang rendah, setiap satu soalan tu memang dirangka khas untuk kenal siapa diri anda yang sebenar. Dan untuk jawab semua 96 soalan tadi, masa yang diberi hanyalah 45 minit. Kalau kita kira-kira, maknanya satu soalan tu tak sampai 30 saat pun. Cepat kan? Jadi, kepantasan tu memang jadi kunci utama. Nah, ini pecahan soalan tu. Cantik kan? 96 soalan dibahagi sama rata kepada 4 bahagian. Ada 24 soalan personality, nak tengok sahsiah kita. 24 soalan minat kerjaya, nak ukur kita ni serius ke tak nak jadi cikgu. 24 soalan integriti dan etika, nak uji kejujuran kita. Dan akhir sekali 24 soalan kecerdasan emosi, nak tengok macam mana kita urus perasaan. Semua seimbang, semua penting. Format jawapan dia pula senang je, tak payah pening-pening. Cuma ada 2 jenis. Sama ada anda pilih ya atau tidak. Ataupun anda pilih antara sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju. Tak ada soalan esei, tak ada jawapan subjektif. Mudah dan terus terang. Okey, ini dia bahagian yang semua orang tunggu-tunggu. Sekarang, kita akan bongkar 3 strategi emas. Kalau anda ikut dan amalkan betul-betul, insya-Allah peluang anda untuk lulus tu sangat cerah. Jadi, tolong beri tumpuan penuh ya. Strategi pertama dan paling-paling utama. Bila jawab tu, tolong pakai topi seorang guru. Letakkan diri anda dalam kasut seorang pendidik profesional. Setiap kali baca soalan, tanya diri sendiri, kalau aku seorang guru yang baik, apa yang aku akan buat? Petikan ni merumuskan segalanya. Ujian ni memang direka untuk cari orang yang dah ada pemikiran seorang guru. Bukan nak cari orang yang sempurna, tak. Tapi nak cari orang yang ada potensi untuk jadi guru yang hebat, yang matang dan profesional. Jadi, apa maksudnya fikir macam guru ni? Maksudnya, jawapan anda kena tunjukkan yang anda ni suka bergaul, suka tolong orang dan yang paling penting, sentiasa utamakan pelajar. Kebajikan pelajar, nombor 1. Elakkan jawapan yang nampak selfish. Contohnya, kalau soalan tanya, saya akan pastikan saya pulang kerja tepat pada waktunya. Kalau anda jawab sangat setuju, itu menunjukkan anda tak ada komitmen lebih. Faham kan?
Okey, strategi kedua ni mungkin bunyi macam menakutkan sikit tapi ia sangat-sangat penting. Anda kena jawab dengan cepat. Ikut gerak hati anda yang pertama. Jangan fikir lama-lama. Kenapa kena pantas? Pertama, masa tu sangat suntuk. Kedua, bila anda jawab spontan, jawapan tu lebih tulen, lebih jujur. Kalau fikir lama sangat, nanti jawapan jadi tak genuine. Dan yang paling kritikal, sistem ujian ni tak ada butang back atau butang kembali. Dah jawab, kena terus jalan. Anggap je ni latihan untuk jadi guru yang cekap buat keputusan. Quote ni kelakar sikit tapi mesej dia padu. Betul, tak perlu nak fikir dalam-dalam sampai buat solat istikharah pula untuk setiap soalan. Percaya pada gerak hati, klik jawapan dan terus ke soalan seterusnya. Laju dan yakin. Dan strategi kita yang terakhir yang menjadi teras kepada segalanya. Sila jawab dengan jujur. Integriti anda sebagai seorang bakal guru sedang dinilai dari saat pertama anda mula menjawab. Mesti ada yang terfikir kan, zaman canggih sekarang ni, boleh tak aku guna ChatGPT ke atau Google ke untuk tolong aku jawab? Soalan yang sangat relevan. Jawapannya mudah dan tegas. Jangan sama sekali. Ujian ini bukan nak cari siapa dapat skor paling tinggi. Ia nak cari siapa diri anda yang sebenar. Kalau anda menipu untuk lulus sekalipun, anda sebenarnya dah gagal dari segi integriti. Ingat, nilai kejujuran seorang guru tu bermula sekarang di hadapan skrin anda. Okey, kita dah sampai pun ke penghujungnya. Jom kita imbas sekali lalu. Kita refresh balik semua poin-poin penting yang kita dah bincangkan tadi. Ini dia kunci kejayaan anda. Pertama, teknikal kena tip-top. Kedua, ingat formula ajaib ni. 96 soalan, 45 minit, 4 komponen. Ketiga, sentiasa fikir macam seorang guru profesional. Keempat, jawab pantas, ikut gerak hati. Dan yang paling utama, yang mengatasi segalanya, jawablah dengan jujur. Jadi, ingatlah kawan-kawan, ujian Maths ni bukan peperiksaan yang anda boleh hafal skema jawapan. Ia adalah cermin diri anda. Ia adalah pentas untuk anda tunjukkan inilah saya, seorang yang punya minat, punya kualiti dan punya integriti untuk jadi pendidik generasi akan datang. Tarik nafas dalam-dalam, percaya pada diri sendiri. Jadi, dah bersedia? Saya doakan yang terbaik untuk anda semua. Semoga berjaya.